Okey, order kedua dekat sini. Nasi dagang Terengganu. Okay, ini kali kedua lah aku dapat order kat sini. Hari tu aku datang dah siap. Harapnya yang ni datang pun dah siap. Akak Grab punya ada? Grab. Dia order nasi minyak ayam merah, nasi lemak ikan air, laksa kuah merah, nasi dagang 3. Ya, nombor 299. Okey, terima kasih. 299. Cantik. Customer tulis note, "Hai, dah sampai, minta tolong letak makanan dalam bakul dan tekan lonceng." Okey. Boleh. Kan senang ada note daripada customer macam ni. Jadi kita sampai terus letak je lah dalam bakul. Sampai nak tunggu customer keluar dulu, pakai slipper kan. Okey, kita dah collect daripada nasi dagang. Kita ke tempat customer dalam 5.5 km. Jauh sikit lah daripada first order tadi. Tak apa, sebab pagi lagi kan. So santai-santai sahaja. Okey, jom. Let's go! Kita nak sampai dah rumah customer. Kita dekat Bangi Gateway dah. Bang, kita makan boleh? Boleh bang eh? Say. Kan senang kalau guide pun tak payah nak apa, nak daftar-daftar. Lambat. Sebab kita masuk tak sampai 5 minit pun. Masuk hantar makan, keluar balik. Kalau semua macam ni okeylah, senang. Nombor rumah 27. Nombor ganjil. Ganjil sebelah kiri. Di note tadi apa? Letak dalam bakul, tekan bel. Okey. Ini bakul je. Okey, settle. Untuk safety, kita ambil gambar sikit. Okey. Terima kasih bang. RM6.60. Alhamdulillah. Syukur rezeki Allah.